Hai korang, so dalam edisi Office kali ni kita nak tanya geng Office kita mana satu pelakon favourite dorang, sama ada Han Hakim ataupun Anna Jobling. Jom kita tanya dorang. Han Hakim. Kenapa pilih dia as a favourite? Mudah sebab dia handsome. Mana yang macam kau tahu? Kampung people yang dengan macam bimbo-bimbo tu kan. I punya data dah nak habis. So, tak boleh lah. Hey, only for a little bit. Han Hakim ke Anna Jobling? Anna Jobling. Kau pilih Anna Jobling sebagai favourite? Dia cantik. Only one lah, from Dewi Remaja je lah. Okay. Han Hakim ke Anna Jobling? Anna Jobling. Apa yang you tahu pasal Anna Jobling? Dia Dewi Remaja dan dia pernah berlakon dekat filem Indonesia. Han Hakim ke Anna Jobling? Anna Jobling. Oh, kenapa you pilih dia as your favourite? Sebab I suka perempuan. Huh? I mean like not lah. I mean like sebab dia cantik. And then she's like macam girl clash lah macam tu. Tahu tak any drama or filem yang dia pernah berlakon? Oh, Malu Untuk Firdaus. Favourite. I kenal dia pun daripada Malu Untuk Firdaus. Start daripada tu lah I start suka Anna Jobling. Nak interview Apa ni? Okay, Ya, kenapa? Han Hakim ke Anna Jobling? Mestilah Anna Jobling. Okay, apa yang you tahu pasal Anna Jobling? Dia salah seorang Dewi Remaja dan dia banyak berlakon. Sekarang dah banyak berlakon dalam filem, dalam naskah. Antaranya adalah Lembayung, dia dah pergi ke negara seberang dan dia bakal berlakon dalam filem Harun Sunda Malam, Pontianak Harun Sunda Malam. Lepas tu yang sekarang saya tahu dia tengah berlakon dalam drama Hani Minta Maaf. So saya tak sabar nak tengok sampai habis. Yeah. Hakim ke Anna Jobling? Han Hakim or Anna Jobling? Of course lah Anna Jobling. Wow. Okay, kenapa you pilih dia? Sebab dia perempuan. And then sekarang ni Anna Jobling saya tengok dia punya career sangat bagus lah dari segi lakonan. Sebab dia dah try berlakon kat Indonesia pun semua. So good Anna Jobling. Apa yang you tahu pasal Anna Jobling? Dia adalah salah satu kontestan Dewi Remaja. Yes. Han Hakim ke Anna Jobling? Han Hakim. Kenapa Han Hakim? So dia cute. Dia comel, dia baik, dia sopan, dia ada sebipik. Dia cute lah. Dia segalanya. Okay, apa filem atau drama yang Maira tahu pasal dia? Hani Minta Maaf. Nampaknya ada yang pilih Han Hakim sebab dia handsome dan comel, dan ada juga yang pilih Anna Jobling sebab Anna dah mendunia sampai ke Indonesia. Tapi kalau tanya Min lagi suka dua-dua sebab mereka digabungkan dan digandingkan dalam satu drama terbaru, Hani Minta Maaf. Jadi korang jangan lupa saksikan drama terbaru Han Hakim dan Anna Jobling, Hani Minta Maaf di Astro dan Suka.